Petikan 2. Dialog. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan dialog berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Selamat pagi Haikal. Untuk pengetahuan awak, saya telah mengunjungi Pusat Sains Negara Kuala Lumpur baru-baru ini. Oh, saya juga pernah berkunjung ke sana. Pada waktu itu, bayaran masuk untuk dewasa ialah RM6. Manakala kanak-kanak dan warga emas pula hanya RM3. Betul tu. Saya datang ke sana pada pukul 9.30 pagi memandangkan waktu operasi Pusat Sains Negara Kuala Lumpur bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pusat Sains Negara tersebut juga beroperasi dari hari Sabtu hingga Khamis. Ya, saya dimaklumkan bahawa Pusat Sains Negara Kuala Lumpur ditutup pada hari Jumaat. Oleh itu, kita perlu merancang lawatan apabila ke sana kerana terdapat banyak bahagian yang boleh kita terokai. Saya setuju dengan pendapat awak. Terdapat 3 bahagian utama dalam Pusat Sains Negara tersebut, iaitu galeri pameran dalaman, pameran bertema dan zon pameran luaran. Bahagian yang paling saya gemari ialah ruang Water Plaza. Ruang ini menempatkan beberapa bahan pameran berunsurkan air. Selain itu, saya juga tidak melepaskan peluang untuk meneroka ruang zon interaktif yang mempamerkan bahan pameran gergasi dan peralatan senaman. Saya pula banyak menghabiskan masa di ruang akuarium hidupan marin. Di sana, saya dapat melihat pelbagai jenis ikan dan batu karang dalam satu ekosistem terumbu karang yang unik. Alia, saya yakin awak juga tidak melepaskan peluang bergambar di ruang akuarium ikan air tawar. Pemandangan hidupan ikan air tawar tropika yang terdapat di sana sudah pasti menarik perhatian awak. Benar Haikal, pengalaman ini amat bermakna buat saya. Jika ada kelapangan, saya ingin ke sana lagi. Jika begitu, kita boleh berikan cadangan kepada guru untuk mengadakan lawatan ke sana pada waktu cuti sekolah nanti. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan akan dibaca sekali lagi. Petikan 2. Dialog. Anda diberi masa selama 1 minit untuk membaca soalan.
Dengar petikan dialog berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Selamat pagi Haikal. Untuk pengetahuan awak, saya telah mengunjungi Pusat Sains Negara Kuala Lumpur baru-baru ini. Oh, saya juga pernah berkunjung ke sana. Pada waktu itu, bayaran masuk untuk dewasa ialah RM6. Manakala kanak-kanak dan warga emas pula hanya RM3. Betul tu. Saya datang ke sana pada pukul 9.30 pagi memandangkan waktu operasi Pusat Sains Negara Kuala Lumpur bermula pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Pusat Sains Negara tersebut juga beroperasi dari hari Sabtu hingga Khamis. Ya, saya dimaklumkan bahawa Pusat Sains Negara Kuala Lumpur ditutup pada hari Jumaat. Oleh itu, kita perlu merancang lawatan apabila ke sana kerana terdapat banyak bahagian yang boleh kita terokai. Saya setuju dengan pendapat awak. Terdapat 3 bahagian utama dalam Pusat Sains Negara tersebut, iaitu galeri pameran dalaman, pameran bertema dan zon pameran luaran. Bahagian yang paling saya gemari ialah ruang Water Plaza. Ruang ini menempatkan beberapa bahan pameran berunsurkan air. Selain itu, saya juga tidak melepaskan peluang untuk meneroka ruang zon interaktif yang mempamerkan bahan pameran gergasi dan peralatan senaman. Saya pula banyak menghabiskan masa di ruang akuarium hidupan marin. Di sana, saya dapat melihat pelbagai jenis ikan dan batu karang dalam satu ekosistem terumbu karang yang unik. Alia, saya yakin awak juga tidak melepaskan peluang bergambar di ruang akuarium ikan air tawar. Pemandangan hidupan ikan air tawar tropika yang terdapat di sana sudah pasti menarik perhatian awak. Benar Haikal, pengalaman ini amat bermakna buat saya. Jika ada kelapangan, saya ingin ke sana lagi. Jika begitu, kita boleh berikan cadangan kepada guru untuk mengadakan lawatan ke sana pada waktu cuti sekolah nanti. Anda diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan.